Pernah tak anda terfikir apa sebenarnya maksud literasi bahasa ni? Hari ni kita akan kupas asas-asasnya dan kita akan lihat literasi ni macam satu jambatan pemikiran yang sambungkan idea-idea besar kepada apa yang betul-betul berlaku dalam bilik darjah. Jom kita mulakan. Petikan ni memang tepat sekali. Ia bagi tahu kita yang literasi ni bukan setakat kemahiran teknikal tau. Ia jauh lebih mendalam. Ia adalah proses kognitif, cara kita berfikir dan berhubung dengan dunia sekeliling kita. Okey, sekarang jom kita bongkar satu salah faham yang paling biasa tentang literasi. Betul ke kalau seseorang tu boleh membaca dengan lancar, maksudnya dia faham sepenuhnya? Jom kita tengok. Mesti ada yang pernah nampak senario macam ni kan? Seorang murid, dia boleh sebut setiap perkataan dengan sempurna. Tapi bila kita tanya, cerita ni pasal apa? Dia diam. Ini tanda yang sangat jelas, membaca lancar tak semestinya sama dengan faham. Jadi, kat mana yang putusnya tu? Untuk jawab soalan tadi, kita kena fahamkan semula apa sebenarnya maksud literasi. Jom kita lihat betapa kompleks dan menariknya proses ni. Jadi, inilah dia definisi sebenar literasi. Ia satu kitaran yang lengkap. Mula-mula, input, iaitu membaca. Lepas tu, otak kita proses maklumat tu, kita faham dan tafsir. Dan akhir sekali, kita hasilkan output yang bermakna, sama ada dalam bentuk tulisan atau percakapan. Nampak tak? Ia satu proses yang sangat aktif. Gambar ni tunjukkan kitaran tu dengan sangat jelas. Ada input, kebolehan kita kenal simbol, kemudian ada proses. Di sinilah otak kita bekerja keras untuk faham, tafsir dan nilai. Dan yang terakhir, output, bila kita hasilkan semula bahasa dengan berkesan. Poin paling penting kat sini, literasi tu berlaku dalam minda, bukan sekadar di bibir atau hujung jari. Analogi bongkar ais ni memang terbaik. Apa yang kita nampak kat permukaan, macam sebut perkataan dengan lancar, itu cuma sebahagian kecil je. Bahagian yang paling besar yang tersembunyi kat bawah tu, itulah proses kognitif yang sebenar. Di situlah kita faham makna tersirat, kita buat andaian, kita nilai mesej. Di sinilah literasi yang sebenar-benarnya berlaku. Okey, sekarang jom kita pecahkan lagi. Kita akan tengok dua tonggak utama literasi, membaca dan menulis. Macam mana kedua-dua ni berfungsi dan saling melengkapi antara satu sama lain. Dalam membaca, ada 3 komponen penting. Pertama, pengecaman teks. Ini yang paling asas, kenal huruf, tahu bunyi. Kedua, kefahaman. Kat sinilah kita mula faham maksud daripada perkataan dan ayat. Dan yang ketiga, interpretasi dan penilaian. Ini tahap paling tinggi, di mana kita mula berfikir secara kritis, kita persoalkan apa yang kita baca dan kita kaitkan dengan dunia kita. Kita beralih pula ke tonggak kedua, menulis. Petikan ni satu peringatan yang bagus. Menulis ni bukan kerja copy-paste. Ia satu aktiviti berfikir aras tinggi, satu proses untuk kita lahirkan idea daripada minda ke atas kertas. Sama macam membaca, menulis pun ada evolusinya. Mula-mula kita kuasai benda-benda mekanikal macam ejaan dan tanda baca. Lepas tu, kita belajar bina ayat yang betul tata bahasanya dan logik. Dan akhirnya kita sampai ke puncak, penyampaian idea, di mana kita boleh luahkan pemikiran kita dengan kreatif dan memberi kesan. Okey, kita dah faham apa itu literasi. Sekarang, soalan yang lebih penting, bagaimana kita nak pupuk literasi ni? Jom kita tengok 5 prinsip utama yang sangat praktikal. 5 prinsip ni adalah kuncinya. Pertama, berperingkat. Kita ajar dari yang asas, macam bunyi huruf, barulah kita pergi ke ayat yang kompleks. Kedua, bermakna. Kita kena kaitkan bahan bacaan dengan minat murid, barulah mereka rasa ia relevan. Ketiga, kontekstual. Gunakan cerita atau isu yang dekat dengan dunia mereka. Keempat, berterusan. Amalan membaca 5 minit setiap hari tu jauh lebih baik daripada 1 jam sekali seminggu. Dan yang terakhir, dan sangat penting, inklusif. Kita kena raikan cara belajar yang berbeza sebab setiap murid tu unik. Jadi, kenapa semua ni penting sangat? Di bahagian akhir ni, kita akan lihat macam mana literasi yang sebenar boleh cipta satu kesan gelombang yang mampu mengubah segalanya. Visual ni jelaskan semuanya. Tengok ya, semuanya bermula dengan murid. Bila literasi mereka mantap, mereka jadi lebih yakin untuk belajar. Ini pula akan beri kesan pada guru, mereka jadi lebih kreatif. Dan akhirnya, gelombang ni akan sampai ke seluruh masyarakat membentuk satu negara yang berilmu dan mampu berfikir secara kritis.
Ini satu peringatan yang sangat penting untuk semua pendidik, termasuklah ibu bapa. Literasi ni bukan lagi satu subjek yang asing. Ia adalah nadi. Ia adalah teras kepada profesi perguruan itu sendiri. Ia sepatutnya diserap dalam setiap subjek, tak kira sains ke, matematik ke, semuanya. Cabarannya sangat jelas. Menguasai strategi literasi ini bukan lagi pilihan, tapi satu kemestian. Dan ini membawa kita kepada satu persoalan besar untuk kita fikirkan bersama. Macam mana kita semua sebagai satu komuniti boleh bekerjasama untuk membina satu generasi yang bukan saja celik huruf, tapi juga celik akal, yang betul-betul mampu berfikir.